Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada 18 Ogos yang lalu, Yayasan Global Ikhwan Bangkok dengan diketuai oleh Yang Bahagia Mulia Tuan Datuk Chomat Adam telah dijemput ke Majlis Perasmian Tapak Rumah Rakyat untuk orang Islam peringkat daerah Kelong Luang. Majlis ini diadakan untuk merasmikan tapak tanah yang baru kepada penduduk setempat yang tinggal bersebelahan dengan sungai kerana undang-undang baru telah keluar untuk membersihkan setiap sungai di Thailand ini. Terdapat ramai orang besar negara yang datang, antaranya ialah Polis Jeneral Adul San Seng Kiau, iaitu Menteri Pembangunan Sosial dan Keselamatan Manusia, Maitri Intusut, Setiausaha Tetap di Pejabat Kementerian Pembangunan Sosial dan Keselamatan Manusia, serta terdapat juga Datuk Bandar Kelong Luang, iaitu Praksek Haitong dan lain-lain. Setibanya Yang Bahagia Mulia Tuan Datuk Chomat Adam ke majlis tersebut, petugas di situ terus membawa beliau ke kerusi paling hadapan, iaitu tempat para VIP duduk dan bersebelahan pula dengan Datuk Bandar Kelong Luang. Apabila Polis Jeneral Adul San Seng Kiau tiba, beliau disambut oleh paluan kompang oleh pelajar Yayasan Global Ikhwan dari Mahat Tafiz Adamiah Kelong Neng. Beliau dilihat sangat teruja dengan persembahan daripada mereka. Yang Bahagia Mulia Tuan Datuk Chomat Adam sempat bergambar dengan Polis Jeneral Adul San Seng Kiau dan sempat berbual mesra dengan Praksek Haitong dan Maitri Intusut. Maitri Intusut merupakan bekas Gubernur Phuket yang sangat membantu Yayasan Global Ikhwan Phuket semasa Puteri Raja Thailand datang ke tempat Yayasan Global Ikhwan Phuket pada 29 Julai 2013 yang lalu. Beliau juga sangat suka kepada JISB Holding yang dilihat sangat mengamalkan Islam secara sumul dan masih ingat lagi kepada Yang Bahagia Mulia Tuan Datuk Chomat Adam. Semoga perhubungan ini lebih menyatakan kemenangan Islam di bumi Thailand ini. Sekian.